Bom, 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 bom. Terlanggar dekat sini. Terlanggar. Jadi, dekat sini, kedua-dua rosak. Sini rosak, dekat belakang ni pun rosak. Ni rosak, rosak, rosak. Jadi, kalau you dah beli insurance, maksudnya memandangkan ini ialah you punya kereta merah tu you punya kereta. You yang pergi langgar belakang kereta tu. Dekat Malaysia, kalau you langgar kereta, kereta orang lain dekat belakang, itu ialah you punya salah. You kena guna you punya insurance untuk pergi selesaikan kes ini. Okay, jadi dekat sini, syarikat insurance tu akan tengok you sebenarnya you beli insurans yang apa? Dekat sini ada tiga jenis insurans. Insurans komprehensif, insurans pihak ketiga plus kebakaran plus kecurian ataupun insurans pihak ketiga sahaja. Apa beza semua ni? Okey, kalau you beli komprehensif, okey, dia akan cover you, dia akan bayar kereta you untuk fix dan dia akan bayar kereta Bob juga untuk fix. Jadi dua-dua senang cerita, tak perlu risau tentang apa-apa sebab you punya insurans tu kuat. Okay. Now, boleh saya teruskan? Okay. Sampai sini faham tak? Yang sampai sini faham tak? Malaysia. You kena faham ni. Kalau tak faham, saya akan ulang lagi sampai you faham. Okay. Komprehensif. Macam mana nak ingat komprehensif? Bagus soalan ni. Senang je nak ingat. You nampak tak K ni? Confirm. Confirm boleh settle semua. Boleh settle. Macam tu. Confirm. 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 Macam tu. K tu komprehensif tu confirm boleh settle. Semua tu confirm. Tak kisahlah apa berlaku dalam dunia ni, confirm boleh settle. K. Okay? Boleh Okay. Now, kita tengok itu cara dia. Confirm, confirm, boleh settle. Ni sebab macam ni. Kalau tak faham lagi, susah. Okay. Now, sebagai kes yang seterusnya. Kes seterusnya, kalau kes lain, you terlibat dalam kecurian. You punya kereta terlibat dalam kecurian. You boleh ke dapat syarikat insurans ni untuk bayar you punya segala yang you hilang tu, segala benda? Boleh. Okay, boleh. Okay, now, kalau kereta you terbakar, ah, you boleh tak minta syarikat insurans tu cover? Boleh. Kan saya cakap tadi confirm boleh settle. Segala benda boleh. Tak ada masalah. Boleh je semua. Okay. Sampai sini faham tak Malaysia ni? Comprehensive ni confirm boleh settle. Macam itu je. Confirm boleh settle. Okay. Now, kita pergi seterusnya. Okay, kita pergi seterusnya. So, kita pergi seterusnya. Seterusnya ialah dia cakap dekat sini ialah 3AC. Pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Ini dia cover apa? So, first, yes, dia akan cover kecurian. Okay, jadi kita akan tick dekat sini kecurian tu dia cover. A ialah api. Dia akan cover juga kalau ada kebakaran. Okay, yang tiga dekat sini ni, ini merujuk kepada orang lain. Pihak ketiga tu orang lain. Orang lain yang bukan diri kita. Jadi dekat dalam kes ini, kalau saya langgar kereta Bob, orang lain itu ialah Bob. Kereta Bob yang syarikat insurans tu dia akan tolong bayar. Okay, tapi untuk insurans jenis ini, kereta kita tidak termasuk dalam bayar syarikat. Syarikat insurans itu tidak akan bayar kereta kita. Kita sendiri pergi settle. Macam tu. Okay, sampai sini you faham tak perbezaan? You faham tak perbezaan ini Malaysia? Okey. Ada tak yang tak tahu kenapa dia dipanggil pihak ketiga? Ada tak yang faham? Ada tak yang tak faham? Kenapa dia dipanggil pihak ketiga? Okey. Jadi macam ni. Pihak ketiga ni ialah macam ni saya nak guna warna lain. Apa lagi warna sebelum guna? Okey, warna brown. Okey. Pihak pertama ialah kita. Kita yang pergi langgar kereta orang tu. Okey. Jadi pihak pertama ialah kita. Pihak kedua ialah orang yang berada dekat tengah-tengah. Orang yang berada dekat tengah-tengah ni siapa? Syarikat insurans itulah. Pihak sebab dia yang akan tolong settlekan you punya kes ni. Pihak yang ketiga ialah orang lain ini. Jadi nombor kita untuk diri sendiri ialah nombor satu. Syarikat insurans ialah nombor dua. Bob ialah nombor tiga sebab dia adalah orang yang pihak ketiga. Okay, sampai sini faham tak? That's why dia panggil pihak ketiga. Sebab orang tu yang kita langgar tu adalah orang pihak ketiga.
Pandai tak saya explain benda ni? Siapa rasa dia faham benda ni semua? Okey. Ya ampun, fahamnya. Bestnya kelas ni, sir. Okay. Now, saya nak bagi you teka. Saya nak bagi you teka, eh. Kalau dekat sini pihak ketiga punya insurance, dia cover apa sahaja? Dia cover siapa? Adakah dia cover saya, ataupun dia cover Bob, ataupun dia cover kecurian, ataupun dia cover api? Which one yang dia akan cover? Dia akan cover Bob sahaja. Yes, pandai. Jadi benda-benda lain tu dia tidak akan cover. Okay? Benda-benda lain dia tidak akan cover. Ini dia tak cover. Ini dia tak cover. Ini dia tak cover. Okay. Jadi, dekat sini, boleh tak kita buat satu kesimpulan ataupun conclusion? Can we make a conclusion? Conclusion dia ialah, ataupun soalan saya ialah, you rasa insurans mana yang bila kita nak aktifkan tu dia adalah mahal? Paling mahal sekali, which one? Cuba komen. Saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 5. Yes, yang paling mahal akan menjadi ini. Ini yang paling mahal. Komprehensif ni paling mahal. Sebab apa sahaja situasi tu dia boleh settle. Okay, apa sahaja situasi tu. Yang paling murah dekat mana? Paling murah. Paling murah punya insurans. You rasa yang mana? Paling murah. Mungkin yang ini, yang dekat atas ni RM2,000. Yang paling murah ni ialah pihak ketiga. Okey, ni ialah murah. Mungkin ini RM200. Mungkin contoh RM200 sahaja. Contoh Okey, dan dekat tengah-tengah ni bayaran ni macam mana? Bayaran dia pun tengah-tengah lah. Yang ini bayaran dia apa dalam BM kalau tengah-tengah, tak mahal sangat, tak murah sangat, sederhana. Ya, bagus, sederhana. Yang ini sederhana je dia punya apa ni? Sederhana pula. Tengah-tengah lah, saya cakap tengah-tengah Tengah-tengah. 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 Okey. Jadi yang ini iya, nak free, kalau you nak free tu ya ampun. Okey, sekejap. Okey, jadi saya nak bagi satu syarat. Okey, satu syarat untuk you hafal, boleh? Syarat dia ialah tentang soalan yang di kat bawah tu. Ini. Bayaran insurans untuk ini, contohlah kalau ini ialah RM2,000. Ni sebagai contoh sebagai contoh. Tadi saya dah cakap, kalau ini ialah RM2,000 dan ini ialah RM200, dekat sini berapa? Dekat sini ialah 75% daripada benda ini. Okey, jadi macam mana nak kira tu? Ini 75%, ingat dia punya kunci ialah 75% daripada yang mahal ni. Okey, jadi macam mana kita nak buat tu? First thing first, you kena tahu yang 75% ini dalam matematik, you boleh tulis dia sebagai 75%. Itu adalah cara untuk tulis dalam matematik. Jadi kita akan ambil RM2,000 darab dengan 75%. Yang ini berapa? Tolong komen dekat saya, you akan bayar berapa tengah-tengah. Okey. Sekira sampai 5, tolong komen. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, dia RM1,005 sahaja. Jadi dekat paling atas ni, you akan bayar dekat paling atas ni ialah RM2,000. Alamak, tak cantik. Kita, mana warna kuning? Okay, warna hijau pun. Okay, you akan bayar RM2,000 untuk insurans komprehensif. Untuk insurans 3 AC ni, pihak ketiga kebakaran kecurian ni, 3 AC ni, you akan bayar RM1,500 sahaja. Tapi kalau you pilih insurans yang paling murah, pihak ketiga sahaja, mungkin you bayar RM200 sahaja. Daripada semua benda ni, kalau you rasa you faham, boleh tak you bagi saya emoji terbang-terbang?